Yang penting first strike dah ada. Minggu depan puasa dah pula. Alhamdulillah. Okay, pagi-pagi, selamat pagi. Welcome back to my channel Fast Fishing. Okay gang, hari ni macam biasa lah. Hari ni pukul 7.52 aku baru sampai. Hari ni 26 hari bulan, hari Khamis. Hari Rabu lah, bukan Khamis. Hari Rabu, bukan Khamis. Hari ni hari Rabu, esok Khamis. Dan minggu depan kita akan berpuasa. Ni aku rekod video ni sebelum puasa sebelum puasa. Jangan cakap aku tak puasa lah, mancing. Ni sebelum puasa tau aku mancing. So jom lah. Hari ni kita try pot hari tu, yang video lepas tu kita try kat spot hari tu. Jom. Kas kat sini Bismillahirrahmanirrahim. Video lepas banyak weh aku gasak sini. Curut tak bangun lagi kot. Curut tak bangun lagi kot. Assalamualaikum. Bangun curut. Yes, first strike. Alhamdulillah. Alhamdulillah, first strike kita pagi ni. Alhamdulillah. Aku dah cakap lah. Alhamdulillah. First strike geng. Untuk pagi ni. Tak besar sangat. Curut-curut je. Kita akan release lah. Saya ni. Alhamdulillah. Aku menggunakan setup ESP Mezi 38. Mezi series ni, Mezi antara series yang paling murah adalah ESP punya soft rock. RM8, RM10 kebanyakan ni. Okay, kita release kan. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Nabi Sulaiman. Nabi. Sekali balik. Dua kali balik. Makan tengah Aish. Tak lekat woi. Tak lekat woi. Ada. Tak lekat woi. Jom geng. Spot seterusnya. Spot hari tu yang aku stop. Spot last yang aku berhenti hari tu. Checkpoint last. Tak aku teroka buat ni lebih dalam. Yang penting first strike dah ada geng. Yang penting first strike dah ada. Minggu depan puasa dah pula. Alhamdulillah. Strike kedua untuk hari ni. Wish, bujuk geng. Ui, bujuk siut. Alhamdulillah, bujuk 2025 siap. Ya Allah, rezeki aku. Alhamdulillah. Bujuk ke haruan palas ni? Haruan palas ni. Bujuk. Alhamdulillah geng. Baik. Bujuk. Boleh tahan lah good size dia.
Alhamdulillah. Ada bujuk geng, aku dah agak dah. Ikan purba ni mesti ada kawasan ni punya. Takkan tak ada kan. Dia keluar pada situ, pup, makan. Dia makan soft rock geng. Soft rock dah kidak JR. Aku pakai. Alhamdulillah. Aku dah agak Dia ikan purba ni mesti ada kat kawasan ni. Takkan tak ada. Sekejap aku ambil gambar dulu. Sabarlah, aku tak ambil lah. Aku release nanti. Tak ada. Sekali dua tak ada. Jom. Agak panas kan cuaca. Belum panas. Sekarang pukul 9. Hari tu pukul 9 aku pergi sini. Menangis aku. Tu pergi panas. Tengok dulu depan tu tak ada. Dia spot open macam ni. Jarang tak ada. Tapi kebanyakan tak ada daripada ada lah. Sebab ikan ruan ni sifat dia selalu menyorok. Tapi kalau ada pokok-pokok macam ni takkan lah tak nak sorok kan. Tak apa, kita balik 1-2 kali lekas. Tengok. Makan. Yes. Strike. Alah lucut. Aduh. Kan? 2 kali aku cakap. Ada kan? Gampang. Jom geng. Dah lucut. Dah lucut one time. Agak lah aku. Yes, strike. Strike kedua untuk hari ni. Curut dia. Tapi sedap lah layan. Alhamdulillah. Jom. Aku release je saiz macam ni. Dia ni makan tadi. Jom. Cabut dulu mata kail. Kita lepaskan dia demi menjaga populasi masa depan. Untuk demi masa depan. Okay, jom. Release. Thank you, Bro Fight. Curut. Stripe ke. Okay geng. Itu saja untuk video kali ni. Alhamdulillah aku berjaya naikkan berapa ekor lah. 4 ekor, 5 ekor ke. Tak tahu lah. Tak ingat, aku lupa. Yang penting ada juga lah. Alhamdulillah aku berjaya renew lesen bujuk 2025. Alhamdulillah. Awal tahun kan dia bagi. So video kali ni agak gasak. Alhamdulillah. Tapi tak segasak yang video lepas lah. Okay geng. Cut jap. Tadi ada kereta lalu. So untuk video kali Alhamdulillah agak gasak lah. Tak macam video lepas. Hari ni. Okay. Video aku rekod sekarang ni. Sekarang belum masuk bulan Ramadan lagi. Sekarang ni hari Rabu. Hari Rabu 26 hari bulan. So kepada yang umat Islam keseluruhannya yang menonton video aku ni, selamat menyambut puasa. Selamat menyambut hari bulan Ramadan. Tu je untuk video kali ni. Jangan lupa puasa. Mungkin video akan bulan puasa ada juga, tapi akan lambat sikit lah. Sebab kalau aku bulan puasa ni aku kurang sikit mainnya, pergi mancing. So tu je untuk video kali ni. Dan terima kasih kepada yang dah menonton. Jangan lupa support aku dengan like, share, komen, subscribe. Tekan butang lonceng kat bawah tu. Bye.